Di tengah-tengah kesibukan Kuala Lumpur, wujud satu pertembungan yang sangat rumit dan penuh emosi. Pertembungan antara impian pembangunan dan hak warisan sebuah komuniti. Jadi, jom kita sama-sama dalami krisis kampung Sungai Baru ni dan cuba faham apa sebenarnya yang berlaku. Ungkapan ni, memang agak mengerikan kan? Tapi ia bukan sekadar metafora. Ia dipetik terus daripada bahan sumber kita dan ia menggambarkan realiti pahit yang berlaku. Satu gambaran yang cukup jelas tentang pergelutan antara jentera pembangunan dengan insan biasa. Inilah soalan besar yang menjadi tunjang kupasan kita kali ini. Macam mana satu pertikaian yang dah lama berlarutan boleh tiba-tiba meletup menjadi krisis nasional yang ganas? Untuk cari jawapannya, kita kena rungkai satu persatu, dari sudut undang-undang yang rumit sampailah ke sejarah tanah itu sendiri. Okey, jom kita mulakan dengan hari kejadian. Hari di mana semua ketegangan yang dah lama terpendam akhirnya memuncak dan menarik perhatian seluruh negara. Cuba bayangkan suasana pagi itu. Sepatutnya tenang tapi tiba-tiba bertukar jadi huru-hara. Ratusan belih makawah dan polis rusuhan turun ke kampung. Kehadiran mereka yang begitu ramai terus memberi isyarat ini bukan lagi satu notis biasa. Ini satu operasi pengusiran berskala besar. Dan apa jadi lepas tu? Memang kecoh. 7 orang ditahan, termasuk seorang remaja bawah umur. Ketua polis pun cedera dan seperti yang dijangka, gambar dan video pertembungan tu terus viral. Serta-merta muncul dua cerita yang sangat berbeza. Satu pihak kata ini penguatkuasaan undang-undang yang sah, manakala pihak yang satu lagi melihatnya sebagai penindasan ke atas rakyat. Bila kita tengok tindakan sebegini drastik, mestilah ada justifikasi undang-undang di belakangnya kan? Tapi persoalannya, adakah asas perundangan yang digunakan tu benar-benar kukuh dan adil? Inilah dia watak utamanya dari sudut undang-undang, Akta Pengambilan Tanah 1960. Secara ringkasnya, akta ni beri kuasa yang amat besar kepada kerajaan. Ia boleh ambil mana-mana tanah secara paksa, asalkan untuk tujuan awam dan pampasan yang dibayar adalah mencukupi. Dua perkataan kunci inilah, awam dan mencukupi, yang menjadi pusat segala kontroversi. Dekat sini, kita nampak dengan lebih jelas lagi, tanah diambil untuk pembangunan swasta, tapi guna alasan tujuan awam. Lepas tu, pampasan yang ditawarkan cuma RM400 sekaki persegi, sedangkan nilai pasaran kawasan sebelah boleh cecah RM1,000. Jauh beza kan? Dan walaupun penduduk dah failkan 75 bantahan rasmi, projek tetap jalan. Inilah detik di mana orang ramai mula persoalkan, adakah proses undang-undang ni benar-benar adil? Petikan daripada peguam penduduk ni merumuskan hujah utama mereka. Dia kata, kerajaan tak boleh lepas tangan dan anggap ini cuma isu komersial. Sebabnya, kuasa kerajaan yang diguna pakai untuk ambil tanah tu. Jadi, secara logiknya, kerajaanlah yang patut bertanggungjawab. Tapi kan, kenapa penduduk sanggup berjuang sampai macam ni sekali? Untuk faham hati dan jiwa mereka, kita kena undur ke belakang dan lihat sejarah tanah ini. Kerana bagi mereka, ini bukan sekadar hartanah. Ini adalah warisan. Garis masa ini menceritakan segalanya. Kisah bermula seawal 1932 sebagai tanah yang dilindungi khas untuk kepentingan orang Melayu. Ironinya, oleh British. Tapi kita lompat ke 2016, rundingan pembangunan pun bermula. Menjelang 2021, kerajaan terus wartakan pengambilan wajib dan akhirnya 2025 terjadilah pertembungan yang ganas tu. Nampak tak perjalanannya? Dari sebuah penempatan yang dilindungi, ia menjadi sasaran utama pembangunan. Frasa kapsul masa undang-undang ni memang sangat tepat. Ia seolah-olah menggambarkan sebuah komuniti yang terperangkap. Di atas kertas, status mereka istimewa dan dilindungi sejarah. Tapi dalam realiti, mereka berada di tengah-tengah KL yang sedang lapar untuk pembangunan. Itulah dilema mereka. Okey, selain undang-undang dan sejarah, ada satu lagi isu yang sangat penting dan sensitif. Isu pampasan, atau lebih mudah, isu duit. Dan di sinilah ceritanya menjadi sangat peribadi dan memecah belahkan komuniti. Untuk kita faham kenapa ramai yang marah, kita kena tengok dua nombor ni. Nombor pertama, nilai pasaran tanah di kawasan sekeliling dianggarkan sekitar RM1,000 sekaki persegi. Ingat ya, RM1,000. Dan kemudian, ini nombor kedua. Kadar pampasan yang ditawarkan, RM400, kurang dari separuh nilai pasaran. Jadi anda boleh faham kenapa isu ni bukan lagi soal angka, tapi dah jadi soal keadilan. Jadi, wujudlah dua dunia dengan dua naratif yang sangat berbeza. Kerajaan bercakap tentang bakal jutawan dan pemangkin pertumbuhan. Mereka yang menentang pula dilabel sebagai kezaliman minoriti. Tapi, bagi penduduk, naratifnya lain. Mereka bercakap tentang rumah saya, warisan dan ia bukan soal nilai ringgit. Dua pandangan yang langsung tak bertemu.
Kata-kata Puan Zainab ni betul-betul merumuskan sentimen penduduk. Bagi mereka, pertarungan ini tak pernah tentang duit. Ia tentang identiti, tentang kenangan, tentang hak untuk tinggal di tempat yang mereka panggil rumah. Dan itu adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Jadi, selepas kita tengok semua lapisan konflik ni, timbul satu soalan yang lebih besar. Siapa sebenarnya yang bertanggungjawab? Di mana silapnya? Nampaknya ini bukan salah satu pihak saja. Ia lebih kepada satu kegagalan sistemik. Kerajaan dituduh guna kuasa untuk kepentingan swasta. Pemaju dikritik sebab tak telus. Pihak polis pula dipersoalkan kerana menggunakan pendekatan yang agak keras untuk isu sivil. Malah ada dakwaan orang luar dibayar untuk memburukkan keadaan. Jadi, banyak pihak yang ada peranan masing-masing. Analogi pembangunan Schrödinger ni sangat menarik. Macam kucing Schrödinger yang pada masa sama hidup dan mati, projek ni sekejap di label swasta, terutamanya bila kerajaan nak elak tanggungjawab, tapi ia serta-merta jadi awam bila mereka perlukan kuasa negara untuk ambil tanah. Kekeliruan status inilah yang menghatis kepercayaan orang ramai. Para pengkritik kata, apa yang berlaku ni sebenarnya satu corak yang berulang, yang mereka panggil teater rundingan. Mula-mula ada rundingan, lepas tu dapatkan persetujuan majoriti. Kalau ada minoriti yang bantah, guna akta pengambilan tanah. Kemudian kuat-kuasakan pengusiran. Akhir sekali, bila ditanya, rujuk semula pada proses undang-undang. Ia nampak macam satu proses yang teratur, tapi adakah ia satu dialog yang tulen? Dan kupasan ini membawa kita kepada satu persoalan yang paling fundamental. Di sebalik semua undang-undang, pampasan dan pelan pembangunan, adakah wujud satu hak asasi untuk seseorang individu atau komuniti untuk kekal di tempat yang mereka panggil rumah walaupun ia mungkin menghalang kemajuan? Ini adalah persoalan besar yang perlu kita semua renungkan bersama.